Yang syok dia, saya uji bakat tu, Ajai nak kena tengok. Dia vokal bukan sekali rupa ni, uji bakat dia di belakang tabir. Cuma dengar suara je. Saya tak ada niat nak masuk. Hanya berbekal nama saja. Gambar semua tak ada. Ajai dah kenal nama saya. Ajai kata, "Alah Ucup, jadilah kalau kau nak try juga boleh tak? Aku lepaskan kau pergi lah kat Masjid Dayu dengan Azmir." Kali pertama saya pergi jumpa. Tak pernah jumpa Azmir dengan Masjid Dayu. Semua hidup saya tak pernah jumpa. Mula tu lagu Zaman, lagu Azura. Lepas tu lagi petang Camellia ke apa, 3 lagu je saya nyanyi. Lepas tu terus Mas Dayu kata, "Stop, ada bawa CD lagu apa?" Tadi Petara Janji. Okay, nak dengar. Lepas tu bila dah jadi macam tu, kebut nak turunkan tirai tu, nak tengok saya setuju ke ni, masuk ni, boleh ke ikut apa semua. Cakap saya tu, memanglah masa tu kita nak teka-teka, oh terkejut. Masa tu saya yang paling tua sekali dalam vokal rupa musim kedua tu. Aku ni nak kena buat satu band ni kan. Band ni diberi nama kan, Ucup dilahirkan semula dengan band. Ucup dah reborn lah. Dalam band saya ni, gitaris saya ni, saya ada ambil 2 elemen tau. Gitaris dia, satu ala-ala Kidal, satu lagi ala-ala Joe Brenko. Saya gabung dah. Harapan saya semua boleh terima setelah saya bersama Ability di Ultimate Six. Kali ni Ucup dah reborn ni boleh pergi lebih jauh lah. Yang boleh terima lah. Yang penting tak sama-sama, tak bergaduh. Yang penting saya punya nama Ucup dah reborn, jalan.